Assalamualaikum semua. Tadi kes YB Syed Saddiq tak settle lagi. Jadi saya nak update kat korang apa yang akan jadi lepas ni. Tadi DPP tiba-tiba ada nak buat tambahan submission. Tapi Hakim tak nak terima sebab dia kata dia tak nak terima loose submission. Dan dia minta DPP untuk buat submission yang real lah. Betul-betul submit ikut cara dan prosedur yang betul. Dan Hakim juga dia kata dia nak bagi masa untuk DPP review betul-betul apa yang dia nak dengan kes ni sebenarnya. Dia kata tolong bagi tahu mahkamah ada substance ke tak ada substance kes ni. Kalau tak ada, bagi tahulah mahkamah kalau tak ada substance. Kalau tak ada kes, bagi tahu mahkamah tak ada kes. Jadi panel hakim bagi DPP dan juga defense masa 1 minggu untuk siapkan submission. Jadi hari ini 12 hari bulan, DPP akan dapat masa sampai 19 hari bulan untuk buat submission yang dia nak buat yang tak diterima tadi tu. Kemudian dari 19 hari bulan tu lagi 1 minggu untuk peguam-peguam YB Saddiq untuk balas submission tu kepada mahkamah. Selepas hakim dah tengok kedua-dua submission dan sebagainya, dia akan panggil semula untuk bagi tahu bilakah tarikh keputusan akan diberitahu. Jadi sampai sekarang kita tak boleh tahu lagi bila keputusan akan diberitahu. Apa pun kita akan tahu lebih lanjut selepas dua-dua submission ini telah diselesaikan. Saya akan cuba buat explainer yang lebih detail lagi besok tentang apa yang jadi dekat hujung-hujung tadi itu selepas pendengaran kes dan penggulungan tu. Sebab sekarang ni saya masih dekat bus station. So saya nak balik JB. Saya dah sampai JB, nanti saya akan buat record video yang lebih detail.